Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan kepimpinan dalam memacu transformasi tadbir urus sektor awam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya sendiri, Azwana Nasiha binti Ayub, Nur Aisyah binti Ainul Anwar, Wan Nur Aslina binti Rahmat dan Siti Sarah binti Abdul Rauf. Baiklah. Pertama sekali, berdasarkan pilihan tajuk pembentangan kami, kepimpinan dalam memacu transformasi tadbir urus sektor awam. Apakah yang dimaksudkan dengan tadbir urus? Tadbir urus secara ringkasnya adalah cara sesuatu organisasi diurus dengan baik, telus dan bertanggungjawab. Kepimpinan merupakan aspek yang paling penting dalam memastikan keberkesanan sesebuah organisasi, khususnya dalam sektor awam. Seseorang pemimpin bukan hanya bertanggungjawab memberi arahan, tapi dia berperanan sebagai penggerak perubahan, pembimbing dan memberi inspirasi kepada anggota organisasi. Dalam konteks sektor awam, peranan kepimpinan sangat penting kerana sektor ini berfungsi untuk menyampaikan dasar kerajaan, memberi perkhidmatan kepada rakyat dan juga menjamin tadbir urus yang baik. Seterusnya adalah mengapa transformasi tadbir urus dalam sektor awam ini penting? Baiklah, pada masa kini, persekitaran pentadbiran kerajaan semakin kompleks dengan pelbagai cabaran baru. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi, tekanan ekonomi global dan juga peningkatan harapan rakyat terhadap kecekapan perkhidmatan. Jadi, oleh itu transformasi ini amat diperlukan bagi memastikan sistem pentadbiran kerajaan sentiasa relevan, cekap dan juga responsiflah terhadap perubahan zaman. Tak hanya melibatkan perubahan teknologi. Jadi, melalui transformasi, sektor awam ni dapat memperbaiki kelemahan struktur birokrasi yang terlalu kaku dan memperkenalkan pendekatan digital yang lebih menyeluruh. Seterusnya, meningkatkan accountability dalam pengurusan sumber awam. Jadi, untuk memastikan sektor awam ni berdaya saing dan juga responsif lah. Baiklah, selain daripada itu, transformasi tadbir urus ni juga penting untuk memupuk budaya inovasi dan ketelusan. Apabila organisasi lebih terbuka kepada idea baru dan juga berani untuk mencuba pendekatan moden, keberkesanan perkhidmatan kerajaan ini akan meningkat dan juga kepercayaan rakyat tu terhadap institusi awam juga dapat diperkukuhlah. Baiklah, seterusnya adalah cabaran kepimpinan dalam tadbir urus sektor awam. Walaupun kepimpinan transformasi membawa kepada banyak kebaikan, namun masih dalam realiti pelaksanaannya masih terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pemimpin dalam sektor awam, seperti menghadapi birokrasi yang lambat dan tidak responsif. Cabaran yang seterusnya adalah kurangnya penggunaan teknologi terkini, pengurusan sumber manusia yang tak cekap ataupun kurang cekap. Seterusnya, mari kita lihat sedikit sebanyak tentang latar belakang isu yang berkaitan dengan kepimpinan dalam transformasi tadbir urus sektor awam di Malaysia. So, secara umumnya sebenarnya sektor awam dekat Malaysia ni dia memainkan peranan yang penting lah dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Namun begitu, masih terdapat beberapa isu dan juga cabaran yang membantutkan usaha untuk menjadikan sektor awam ni lebih efisien dan juga berdaya saing. Jadi, isu yang pertama ialah birokrasi yang lapuk. Bagaimana birokrasi yang lapuk ni? Proses birokrasi yang panjang dan struktur hierarki yang terlalu ketat seringkali jadi halangan kepada keberkesanan tadbir urus. Jadi, apabila setiap keputusan perlu melalui banyak peringkat kelulusan, dia boleh menyebabkan kelewatan dalam pelaksanaan dasar ataupun projek kerajaan. Jadi, bila kita tengok sebagai contoh,
kelulusan bagi sesebuah projek pembangunan awam boleh ambil masa berbulan-bulan dan perkara ini boleh menimbulkan kekecewaan dalam kalangan rakyat yang menantikan perubahan serta peningkatan dalam perkhidmatan kerajaan. Baiklah, isu yang kedua ialah kekurangan penggunaan teknologi. Seperti mana yang kita maklum, walaupun kerajaan ini telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif digital seperti sistem e-kerajaan, MyDigital, namun masih banyak agensi yang menggunakan sistem manual atau teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Kekangan ini menyebabkan urusan pentadbiran menjadi lambat dan juga tak efisien. Jadi dalam dunia yang semakin digital ini, sebenarnya penggunaan teknologi moden amat penting bagi memastikan perkhidmatan awam tu dapat disampaikan dengan cepat, tepat dan telus. Baiklah, isu yang ketiga pula ialah ketidakcekapan dalam penyampaian perkhidmatan. Kita sering mendengar rungutan berkaitan kesesakan di hospital kerajaan, kelewatan projek pembangunan, kekurangan akses kepada pendidikan berkualiti di kawasan luar bandar. Semua ini menunjukkan bahawa penyampaian perkhidmatan awam masih belum mencapai tahap yang diharapkan oleh rakyat. Hal ini juga menjejaskan imej sektor awam yang sepatutnya menjadi tulang belakang kepada sistem pentadbiran negara. Berdasarkan tiga isu utama ini, birokrasi yang lapuk, kurangnya penggunaan teknologi dan ketidakcekapan penyampaian perkhidmatan, dapat kita lihat bahawa sektor awam ni amat memerlukan gaya kepimpinan yang baru, iaitu kepimpinan yang mampu memacu perubahan secara menyeluruh. Jadi, dalam bahagian seterusnya, kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci bagaimana teori kepimpinan transformasi itu boleh jadi kunci utama dalam membawa pembaruan dan memperkukuh tadbir urus sektor awam di Malaysia. Dan seterusnya disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Raslina 291041. Kita akan lihat kepada teori kepimpinan transformasi diperkenalkan oleh Bas dan Aurelio pada tahun 1994. Teori ini menekankan gaya kepimpinan dan menginspirasi perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasi bukan hanya mengurus tugas harian, tetapi juga mencipta visi, memotivasikan pekerja serta menggalakkan potensi dan penyesuaian terhadap perubahan. Beliau membahagikan kepimpinan transformasi kepada 4 komponen utama, iaitu 4I. Pertama, idealist influence atau pengaruh ideal. Pemimpin menjadi contoh dan dihormati kerana nilai serta integriti tinggi. Contohnya, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bekas Ketua Pengarah Kesihatan, dihormati kerana kepimpinannya yang berprinsip semasa pandemik COVID-19. Dalam organisasi, pemimpin seperti ini memberi keyakinan kepada pengikut untuk terus setia dan berusaha gigih. Kedua, motivasi inspirasi. Pemimpin memberi semangat, visi dan arah yang jelas kepada pengikut. Sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berjaya memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk mencapai kemerdekaan dengan aman dan bersatu padu. Dalam konteks kerja, ketua jabatan yang memberi kata-kata semangat sebelum projek besar juga mencerminkan gaya kepimpinan dalam konteks ini, dalam kepimpinan ini. Yang ketiga pula adalah rangsangan intelektual. Pemimpin menggalakkan kreativiti dan idea baru tanpa takut melakukan kesilapan. Contohnya, yang berhormat Khairi Jamaluddin memperkenalkan inovasi digital seperti aplikasi Mesejahtera semasa pandemik. Gaya ini menjadikan organisasi lebih progresif dan terbuka terhadap perubahan. Yang keempat adalah pertimbangan individu. Pemimpin mengambil berat keperluan dan potensi setiap pengikut. Sebagai contoh, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali sering menunjukkan sifat prihatin terhadap kebajikan rakyat dan wanita. Dalam organisasi, pemimpin seperti ini menjadi mentor dan pembimbing kepada pekerja mereka.
Baik, apakah peranan teori ini? Kepimpinan transformasi penting dalam sektor awam kerana ia membentuk budaya kerja yang berintegriti dan berinovasi. Pengaruh ideal membina kepercayaan, motivasi inspirasi, meningkatkan komitmen terhadap visi kerajaan, rangsangan intelek menggalakkan idea dan penyelesaian baru, manakala pertimbangan individu membantu pembangunan potensi setiap penjawat awam. Secara keseluruhannya, kepimpinan transformasi melahirkan penjawat awam yang berintegriti, inovatif dan berdedikasi kepada rakyat. Terima kasih diucapkan kepada Wan Haslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Ainul Anwar, nombor matriks 290995. Seterusnya, saya ingin membentangkan berkenaan dengan cabaran dalam kepimpinan untuk transformasi tadbir urus sektor awam. Topik ini sangat penting kerana kepimpinan yang berkesan merupakan tunjang utama yang memastikan sektor awam dapat berfungsi dengan lebih cekap, telus dan berinovasi demi kepentingan rakyat. Namun begitu, usaha yang melakukan transformasi ini sering berdepan dengan cabaran yang perlu ditangani secara strategik. Anda boleh lihat di skrin iaitu birokrasi dan struktur hierarki. Struktur hierarki yang tegar dalam banyak organisasi dalam sektor awam di Malaysia menghalang kelancaran dalam pengambilan keputusan dan proses inovasi. Ini membawa kepada kekurangan flexibility dan kebolehan untuk bertindak cepat dalam menghadapi isu-isu terbaru. Salah satu cabaran terbesar dalam sektor awam ialah budaya birokrasi yang terlalu tegar ni. Dalam kebanyakan organisasi kerajaan, keputusan perlu dibuat melalui lapisan hierarki. Contoh, daripada pegawai bawahan, pengarah sehinggalah peringkat kementerian. So akibatnya, proses ni menjadi lambat dan inovasi selalu terhalang. Contohnya, apabila sesebuah jabatan ingin memperkenalkan sistem pemantauan digital di sekolah asrama bagi mengawal kes-kes disiplin dan keselamatan pelajar, proses kelulusan boleh mengambil masa berbulan-bulan kerana perlu melalui banyak jabatan dan peringkat kelulusan. Ini contoh kes sebenar. Kita boleh lihat dalam isu kes Buli Zara di mana kelewatan tindakan dan kegagalan pihak tertentu mengesan lebih awal. Situasi kes buli ini menggambarkan kesan birokrasi dalam membuat keputusan segera. Situasi ini menunjukkan bahawa struktur yang terlalu rigid menyebabkan tindakan pencegahan lambat diambil walaupun nyawa dan emosi menjadi pertaruhannya. Yang kedua, perubahan kepimpinan politik yang kerap menyebabkan ketidakkonsisten dalam dasar dan hala tuju sektor awam. Hal ini menyulitkan untuk melaksanakan reformasi yang memerlukan masa panjang dan komitmen yang berterusan dari pemimpin. Apabila berlaku pertukaran kerajaan dan menteri, dasar keutamaan organisasi turut berubah. Pemimpin awam perlu menyesuaikan diri dengan hala tuju yang baru walaupun pelan terdahulu masih belum selesai. Sebagai contoh, pelan keselamatan sekolah dan sistem pemantauan pelajar yang dirancang oleh satu pentadbiran mungkin dihentikan apabila kepimpinan politik ini berlaku. Contoh, melalui kes Buli Zara, kita dapat lihat bagaimana dasar keselamatan sekolah yang sering berubah tanpa pelaksanaan yang konsisten dan tegas telah menyebabkan masalah disiplin serta kebajikan pelajar sukar ditangani dengan berkesan. Ini membuktikan bahawa tanpa dasar yang berterusan dan bebas daripada pengaruh politik, transformasi dalam sektor pendidikan dan perlindungan pelajar akan terus terjejas. Yang ketiga adalah pemimpin sektor awam yang seringkali tidak lengkap dengan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran yang wujud transformasi tadbir urus. Program latihan yang lebih menyeluruh perlu dilaksanakan memperkasakan pemimpin dan pengurusan perubahan dan pemikiran strategik. Walaupun ramai yang berpengalaman dalam pentadbiran, tidak semua memiliki kemahiran dalam pengurusan perubahan, kepimpinan strategik dan kemahiran menangani krisis sosial seperti buli. Sebagai contoh, pegawai sekolah atau pentadbir mungkin cekap menguruskan hal akademik tetapi tidak terlatih dalam aspek intervensi psikologi, kaunseling dan pengurusan krisis pelajar.
kes Buli Zara juga memperlihatkan kekurangan kepekaan dan tindakan proaktif daripada pihak pentadbiran sekolah dan agensi berkaitan. Ia menunjukkan keperluan mendesak bagi latihan kepimpinan berasaskan empati, kecekapan krisis dalam pengurusan berasaskan bukti tanpa pembangunan kemahiran dan sokongan sumber yang mencukupi, sukar untuk melahirkan pemimpin yang mampu bertindak lebih pantas dan berkesan dalam menangani isu masyarakat. Secara keseluruhannya, 3 cabaran utama yang menghalang reformasi dalam sektor awam ini. Yang pertama adalah birokrasi yang tegar yang melambatkan proses untuk menyekat tindakan segera. Yang kedua, campur tangan politik yang mengganggu kesinambungan dasar. Dan ketiga, latihan dan sumber tidak mencukupi. Pemimpin mungkin sukar bertindak dengan betul dan tidak peka masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti kes Buli Zara ini menjadikan satu cerminan jelas bahawa kelemahan dalam tadbir urus dalam kepimpinan boleh memberikan kesan langsung dalam kesejahteraan rakyat. Oleh itu, bagi mencapai transformasi tadbir urus yang berkesan, sektor awam perlu melahirkan pemimpin yang berfikiran terbuka, berani berinovasi dan cekap membuat keputusan secepat serta berkeperimanusiaan. Sekian daripada saya mengenai cabaran kepimpinan untuk transformasi tadbir urus dalam sektor awam. Dengan ini saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah binti Abdul Rauf, nombor matrik 291028, dan saya akan menerangkan bahagian saya yang berkaitan dengan cadangan penyelesaian terhadap isu dalam tadbir urus sektor awam. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 4 aspek utama, iaitu pembangunan kepimpinan, desentralisasi struktur birokrasi, inovasi dan kerjasama serta kestabilan dasar. Untuk cadangan pertama, saya ingin tekankan tentang pembangunan dan latihan kepimpinan. Malaysia perlu melabur dalam program pembangunan kepimpinan yang komprehensif bagi memastikan pemimpin sektor awam ini dilatih untuk memacu perubahan, mengurus perubahan dengan berkesan dan juga memberi inspirasi kepada pasukan mereka. Kepimpinan yang berkesan bukan sahaja meningkatkan produktiviti organisasi, malah mampu membina budaya kerja yang lebih positif dan inovatif dalam sektor awam. Seterusnya ialah desentralisasi struktur birokrasi. Langkah ini bermaksud memberi lebih kuasa kepada pemimpin di peringkat bawahan supaya keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan responsif terhadap keperluan setempat. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan lapisan birokrasi dengan terlalu tegar dan memastikan pelaksanaan dasar lebih efisien serta mesra rakyat. Cadangan ketiga ialah menggalakkan inovasi dan kerjasama. Pemimpin sektor awam harus menggalakkan lebih banyak kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta. Melalui kerjasama ini, kepakaran dan sumber baharu dapat dikongsi untuk mempercepatkan pembaharuan serta meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Akhir sekali, bagi memastikan kesinambungan pembaharuan, kerajaan perlu mengekalkan dasar yang konsisten dan tidak terhenti walaupun berlaku perubahan politik. Dasar yang berterusan dan stabil amat penting bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan reformasi sektor awam serta mengekalkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Saya ingin menambah sedikit, iaitu sistem penilaian prestasi yang telus perlu diwujudkan untuk memantau keberkesanan transformasi. Penunjuk prestasi utama seperti kepuasan rakyat dan kecekapan perkhidmatan mesti dinilai secara berkala. Selain itu, rakyat juga perlu dilibatkan melalui mekanisme maklum balas yang terbuka bagi memastikan pemimpin kekal bertanggungjawab dan berintegriti.
Secara keseluruhannya, dapat kita simpulkan bahawa kepimpinan berkesan merupakan teras utama dalam menjayakan transformasi tadbir urus sektor awam di Malaysia. Kepimpinan transformasi bukan sahaja mampu mengatasi masalah birokrasi dan kestabilan politik, malah menjadi pemangkin kepada inovasi dan keberkesanan perkhidmatan awam. Apabila pemimpin sektor awam menerapkan prinsip kepimpinan yang berterusan, responsif dan beraccountability, ia akan memperkukuh kepercayaan rakyat serta membawa Malaysia ke arah tadbir urus yang lebih cekap, telus dan juga berdaya saing. Sekian dari saya dan kumpulan kami. Terima kasih.